Kalau korang ada power bank ni, confirm cepat gila korang charge smartphone korang sebab dia support 66 watt. Power bank ni daripada Amgras yang korang tengok lah tu guys, dia support sampai 66 watt. Amgras Powerwall 4. Original daripada Amgras. Jom kita tengok apa dekat dalam. Itu dia guys. Ada satu kad warranty. Ada satu charging cable. Dan inilah dia guys. Kapasiti dia adalah 10,000 mAh. Dekat atas ni ada dua port untuk USB, satu port untuk Type-C dan ini adalah button untuk kita onkan dia. Dan dia juga ada lampu LED. Korang tengoklah tu, mudahlah kalau nak buat suluh jalan waktu malam. Sebut tentang power bank, tentulah kita nak tengok kelajuan charging dia. So jom kita guna kabel ni, bolt kabel 120 watt dan jom kita tengok performance untuk power bank ni. So kita mula dengan smartphone Xiaomi dulu dan korang boleh tengok dekat situ Mi Turbo Charge. So memang laju, full power babe kalau gunakan power bank ni dengan kabel ni. So kita cuba dengan device Huawei pula. Okay, untuk model ni, so korang boleh tengok dekat sini, super charging. So memang laju gila super charging. Kejap je dah boleh penuh dah kita punya smartphone. Dan kita cuba lagi satu dengan Huawei juga. Okay, untuk model ni dapat ke tak super charging? Yes, dapat super charging guys. So kalau korang nak buat Type-C ke Type-C juga boleh, tak ada masalah. Kalau korang ada Apple, Type-C ke Apple pun boleh, tak ada masalah. So guys, untuk power bank ni korang boleh check out dekat beg kuning di bawah.